A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, hari ini saya bersama dengan anak lelaki saya yang bongsu, Yasin Al-Sufi bin Yahya. Saya nak buat pengiraan faraid untuk pengiraan faraid yang mudah sahaja untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita tengok soalan faraid Yasin. Yasin nak yang soalan ni lelaki ke perempuan yang meninggal? Lelaki meninggal. Okey, kita buat. Soalan, si mati lelaki. Dia ada anak ke tak? Mau soalan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Okey, isteri dia dah meninggal dulu. Isteri mati dahulu. Mati dahulu. Okey, isteri dah mati dahulu. Ibu bapa tak ada. Ibu bapa dah meninggal dunia dahulu juga. Lepas tu adik-beradik, saudara seibu sebapa, ada lelaki, ada perempuan. Ada lelaki, ada perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Lepas tu ada saudara sebapa. Saudara sebapa. Ada lelaki, ada perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yasin, siapakah yang akan dapat bahagian faraid di dalam kes ini? Okey. Okey. Tulis. Tik, tik, tik. Okey, 1, 2. Satu. Yang ni. Okey. Siapa yang dapat? 2 orang je. Betul. Okey. Tasniah Yasin. Betul. Hanya anak lelaki dengan anak perempuan sahaja yang akan dapat bahagian faraid. Soalan ini saya buat random ya. Saya tidak buat rehearsal dahulu. Okey, anak lelaki dengan anak perempuan saja. Sebab apa? Sebab di dalam faraid ada 5 golongan. 5 golongan utama yang dapat bahagian faraid. Ni panggil waris fardu. Waris utama lah. Waris utama dalam faraid. Siapa Yasin? Ibu, bapa, lagi anak lelaki, anak perempuan, lagi seorang pasangan. Pasangan tu siapa? Isteri atau isteri atau suami? Bapa dah ada kan ni? Suami. Sini. Bapa. Okey. Maknanya di sini dia tak ada pasangan. Isteri dia dah meninggal dunia dahulu. Ibu bapa dia pun dah meninggal dunia dahulu. Ada anak lelaki je. Anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi anak lelaki dengan anak perempuan ni akan mewarisi. Okey, Yasin, kita nak buat pengiraan faraid. Macam mana pula? Anak lelaki. Kat sini anak lelaki. Anak perempuan. Macam mana kita nak buat pengiraan ni? Macam mana? Tidak tahu. Okey, kalau anak lelaki dengan anak perempuan ni dia ada asabah bil ghairi. Maknanya anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Anak perempuan come here. Anak perempuan kat sini. Anak lelaki ni dapat 2 bahagian. Anak lelaki. Anak lelaki 2 bahagian. Anak perempuan ni dapat 1 bahagian. Okey. Ni 2 bahagian, 2 bahagian, 1 bahagian. Kalau bahagian faraid. Maknanya 2 untuk dia, 2 untuk dia, 1 untuk dia. Bila tambah jadi berapa? Betul. Maknanya ni 2/5. Ni 2/5. Ni 1/5. Itu untuk cara mudah faham. Okey, anak lelaki yang 2 orang, seorang ni pergi. Okey, anak lelaki. Yang ni tulis. Kat sini 2. Anak lelaki dapat 2. 2. Bukan 2/5. Sama. 2. Anak perempuan 1. Okey, jadi madam tak? Madam. Betul 2. Sekejap. Mana madam tak? Ni kita panggil asabah bil ghairi. Asabah disebabkan ada orang lain. Okey, di sini tadi dia jawab apa? Anak lelaki. Tulis.
Dua. Anak perempuan? Satu. Ni jadi dua tambah satu? Dua tambah satu? Ha, tulis tiga kat sini. Tiga. Okey. Kalau ikut pecahan, kat sini tiga. Yang tulis. Ni dua per tiga. Dua per tiga. Tulislah. Dua per tiga. Tulis macam ni ada sikit. Ni, anak perempuan? Anak perempuan satu per tiga. Okey. Tutup. Okey. Jadi inilah jalan penyelesaian kes sekiranya hanya ada anak lelaki sahaja, iaitu anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Jadi semoga video ini memberi satu nilai tambah kepada tuan-tuan dan puan-puan dan berinformasi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada permasalahan tentang wasiat, hibah, faraid, silalah hubungi. Kuat sikit. Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.